Putrajaya. Pada tahun 1995, Datuk Seri Dr. Mahathir memilih Selatan Perang Besar, sebuah daerah di bawah kerajaan negeri Selangor sebagai tapak bandar baru untuk dibangunkan. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah dan butang loceng tanda sokongan. Perkataan Putra dipilih sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama ini telah ditambah dengan perkataan Jaya yang bermaksud kecermelangan. Putrajaya dirancang dan didirikan untuk rakyat Malaysia oleh rakyat Malaysia sendiri. Bandar ini merupakan satu daripada dua bandar intelek di bawah projek Koridor Raya Multimedia MSC. Satu projek zon teknologi seluas 15 x 15 km. Putrajaya dilancarkan pada 29 Ogos 1995 dengan pembinaan mercu tanda Putrajaya di Persin 1 bermula pada bulan Ogos 1995. Ianya telah diiktirafkan sebagai projek real estate terbesar di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Projek ini dijangka selesai pada tahun 2010. Pekerja-pekerja kontrak telah bertungkul lumus untuk menyiapkan fasa pertama Putrajaya yang dijadualkan siap pada minggu pertama Jun 1999. Putrajaya adalah sebuah projek besar yang terletak 22 km di selatan Kuala Lumpur. Projek ini telah menelan belanja sebanyak USD 8.1 bilion dan dibangunkan sebagai bandar metropolis seluas 37,000 ekar, iaitu 3/4 dari bandar Manhattan, New York. Pada 1 Februari 2001, Putrajaya secara rasmi diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan yang ketiga. Ianya diurus takbir sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang utama. Fokus utama Putrajaya ialah menentukan pengurusan dan pentadbiran kelas pertama terhadap infrastruktur yang telah dibangunkan. Perpindahan pentadbiran negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya adalah sejajar dengan polisi kerajaan untuk menyediakan pembangunan yang lebih seimbang daripada sebelumnya. Ianya turut dirancang sebagai pusat kecemerlangan sukan air unggul di dunia, di samping menjadi gelanggang utama untuk sukan equestrian dan polo. Pada tahun 2002, laluan tren yang dikenali sebagai KLIA Transit dibuka. Ianya menghubungkan Putrajaya dengan kedua-dua Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa KL di Sepang. Walau bagaimanapun, pembinaan monorail Putrajaya yang bertujuan sebagai sistem metro di bandar ini telah digantung kerana kos. Salah satu jambatan gantung monorail di Putrajaya masih tidak digunakan. Walau bagaimanapun, monorail Putrajaya akan diteruskan pada 2020 dan dijangka siap pada 2025. Putrajaya telah dicadangkan untuk menjadi bandar contoh dalam taman, lengkap dengan jaringan informasi berdasarkan teknologi multimedia. Putrajaya dilengkapi dengan banyak tempat menarik yang boleh dilawati sebagai tempat pelancongan. Contohnya adalah seperti Perdana Putra, Masjid Putra, Jambatan Putra, Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin, Dataran Putrajaya, Monumen Alaf Baru, Istana Kehakiman, Seri Perdana, Jambatan Seri Perdana, Putrajaya Landmark, Taman Wetland Putrajaya, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, Taman Selatan dan banyak lagi. Bagi sistem pengangkutan, Putrajaya berkembang dengan adanya bas-bas perantaraan dan LRT serta jaringan lebuh-raya.
Oleh itu, sebagai bandar contoh, Putrajaya adalah pusat rakyat Malaysia dan tempat yang ideal untuk pekerjaan, penempatan, bersukan dan pelbagai aktiviti rekreasi.